ada golongan manusia tapi macam setan. Ada. Minal jinnati wan nas. Sebab itu walaupun setan ni dah diikat, tapi ada yang masih berperangai macam tu. Apa sebeza bisikan syaitan dengan bisikan nafsu? Bisikan nafsu ni dia merengek. Nafsu ni kata ulama macam budak-budak. Dia merengek. Nak beli. Kan? Murah je bang, nak beli. Kalau tak beli, balik tidur boleh mimpi tau. Beg tangan datang dalam mimpi. Syaitan ni bisikan dia merancang dan meragukan. Itu bisikan syaitan. Contoh macam hari ni, suami lambat balik, dia akan dengar banyak perancangan. Kau cakap ke lelaki kau cakap jantan tak guna, kau cakap. Dia banyak bercakap-cakap. Itu syaitan yang bisikan.